Ada yang rindu bihun goreng air tangan ibu? Kalau rindu, jomlah kita buat sendiri bihun goreng versi tom yum, memang menyelerakan. Mula-mula kita panaskan minyak, tumiskan bawang putih kisar hingga naik bau. Tambahkan cili kisar dan serai kisar. Tumis lagi sampai pecah minyak. Wangi satu dapur kita dengan bau tumisan ni. Masukkan ayam, kacau sampai ayam separuh masak. Ayam ni saya guna bahagian dada dan dipotong dadu. Lepas tu boleh masukkan paste tom yum, sos tiram dan sos ikan. Gaulah sampai sebati. Tuangkan sedikit air, kacau-kacau sikit, masukkan daun limau purut, gaul sebati. Bila masukkan di daun limau purut ni, memang wangi terus hidangan kita. Masukkan lubak merah dan gaul rata. Kemudian boleh masukkan bihun. Gaul perlahan-lahan sampai bihun serap kuah dan warna sekata. Bihun ni tadi saya rendam guna air biasa je, jangan rendam lama sangat, takut lembik pula. Masukkan kubis dan sawi, gaul-gaul sebati. Jangan masak sayur tu lama sangat, biarlah ada rangup-rangup sikit. Perasakan dengan garam dan gula biar balance rasa masam, pedas dan masin. Gaul-gaul-gaul biar semua bersalut rata. Okey, dah siap bihun goreng tom yum kita. Sempena Hari Ibu hujung minggu ni, jomlah join kami masak-masak secara live. Sambil tengok tu, anda boleh terus grab hadiah istimewa untuk ibu tersayang kat beg kuning nanti. Selamat mencuba, ingat makan, ingat rasa.